Kau tak ada, kiranya kau tak ada ikan favourite Tak ada ikan favourite. Bedal je lah Ke macam mana? Ikan favourite yang macam tak ikut trip, ikut sport ke macam mana? Ikan mengikut sport. Kalau kau tanya ikan favourite, untuk dimakan, aku ada satu. Ikan apa? Nama dia ikan delah. Dah lah. Ikan delah. Ikan air tawar ke? Masin? Ikan air masin. Kalau ikan delah ni, Aku terus terang cakap, aku buta kan. okey, Jadi okey, okey. kau cuba Ikan delah ni, dia dekat laut dalam. Ikan dia tak besar-besar, dalam 6 jari ataupun 7 jari. 7 jari lah macam ni, 7 jari. Ataupun 8 jari lah paling besar spesimen yang aku pernah nampak. Ikan delah ni, bahasa orang Chinese panggil ikan tahu. Dia punya lembut daging tu macam tahu. memangnya tahu. Memang sedap gila. Ikan tahu. Masak apa? Since kau nak masak masakan Melayu biasa pun boleh. Kau goreng, Dia tak hancur? dia masih daging. Tapi kelembutan dia tu macam tahu, ikan delah. Delah tu nama Melayu lah. Nama Melayunya. Nama Melayu dia. Ikan delah. Nama lain tadi ikan apa? Nama Tak tahu. lain. Nama lain tak tahu lah. Tak tahu. Tapi memang ikan delah. Kalau kau pergi Sedeli, boleh dapat. Tanjung Lompat, Desa Haru tu semua boleh dapat ikan delah. Ikan tu memang sedap gila. Dekat pasar raya tak dapat lah. Kat pasar aku ada nampak, tapi dia bukan ikan yang sentiasa berada di pasar. Ikan tu bukan didapat dengan pukat, bukan. Dia bukan ikan macam itu. Ikan tu mostly mancing. Memang mancing. Kalau kau tanya kau tak ada ikan favourite ke? Untuk memancing, ikan favourite aku ikan unga tanda. Ataupun ikan siakap, ataupun ikan kerapu. Tapi untuk dimakan, memang satu ikan saja. Ikan tu sangat susah nak cari kat pasar. Dan bila mancing, aku akan cari dia. Ikan delah tu. Dan aku sanggup berebut. Aku sanggup beli. Ikan tu one of the ikan yang paling sedap pada aku. Orang lain tak tahu. Orang lain mungkin boleh cakap ikan pari paling sedap. Kan? Ikan cakap paling sedap. Tekak sendiri lah. Ya.